Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Zuriani binti Abdul Karim dari Kolej Vocational Kelang ingin membentangkan kajian tindakan bertajuk meningkatkan penguasaan kata sendi nama ke dan kepada melalui teknik tujuh serah. Kajian ini bertujuan membantu pelajar menguasai penggunaan dua kata sendi nama yang sering menggelirukan melalui pendekatan pembelajaran yang aktif, menyeronokkan dan juga berpusatkan murid. Kita lihat latar belakang kajian. Kajian ini dijalankan kerana pelajar TVET khususnya mempunyai gaya pembelajaran yang lebih cenderung kepada aktiviti kinestetik dan juga aktif berbanding pembelajaran teori semata-mata. Dalam mata pelajaran Bahasa Melayu, penggunaan kata sendi nama ke dan kepada sering dianggap mudah, namun hakikatnya ramai pelajar masih gagal membezakan fungsi kedua-duanya. Kesalahan ini memberi kesan kepada prestasi mereka khususnya dalam soalan penyuntingan dan juga soalan penulisan. Lebih penting lagi, Bahasa Melayu merupakan mata pelajaran teras yang wajib lulus bagi melayakkan mereka memperoleh sijil Vocational Malaysia. Justru penguasaan tata bahasa perlu diberi perhatian. Kita lihat kepada penyataan masalah. Hasil pemerhatian awal mendapati terdapat ada tiga isu utama, iaitu yang pertama, pelajar gagal membezakan fungsi kata sendi nama ke dan kepada. Kedua, mereka menganggap pembelajaran tata bahasa sebagai sesuatu yang sukar dan juga membosankan. Ketiga pula, kesalahan ini menyebabkan mereka gagal mengenal pasti kesalahan bahasa dalam soalan penyuntingan khususnya. Sebagai contoh, ramai pelajar menulis contoh ayat membentangkan kertas kerja ke panel penilai. Sedangkan ayat yang betul ialah membentangkan kertas kerja kepada panel penilai. Situasi ini menunjukkan bahawa pelajar memerlukan satu pendekatan yang lebih mudah difahami dan mudah untuk diingat. Kita lihat kepada objektif kajian. Kajian ini mempunyai tiga objektif utama, iaitu yang pertama adalah untuk membaiki amalan pengajaran guru kepada berpusatkan murid. Kedua adalah untuk mengenal pasti tahap penguasaan murid selepas pelaksanaan intervensi teknik tujuh serah. Dan yang ketiga adalah meningkatkan penglibatan aktif murid semasa proses pengajaran dan pembelajaran tata bahasa Bahasa Melayu menggunakan teknik tujuh serah. Sasaran kajian pula adalah melibatkan seramai 29 orang pelajar iaitu daripada semester 3 program teknologi pemesinan industri di Kolej Vocational Kelang. Untuk metodologi kajian, saya menggunakan model Kemis dan McTaggart 1988 yang melibatkan 4 fasa. Fasa pertama iaitu merefleks, iaitu mengenal pasti masalah melalui pemerhatian dan juga analisis dokumen. Kedua, fasa merancang iaitu membina teknik tujuh serah serta menyediakan instrumen kajian. Ketiga, fasa bertindak dengan melaksanakan intervensi dalam PDP menggunakan teknik tujuh serah dan menjalankan ujian diagnostik. Kemudian akhir sekali adalah fasa memerhati, menganalisis peningkatan pencapaian daripada ujian diagnostik serta mendapatkan maklum balas daripada murid mengenai keberkesanan teknik tujuh serah ini. Okey, kita lihat kepada intervensi tujuh serah. Intervensi ini dibina menggunakan konsep yang sangat mudah untuk diingati. Tujuh, mewakili kata sendi nama ke. Pelajar hanya perlu mengingat bahawa ke digunakan untuk menuju ke tempat atau masa. Contohnya, ke bengkel, ke sekolah dan ke malam hari. Manakala serah mewakili kata sendi nama kepada, pelajar mengingat bahawa kepada digunakan apabila sesuatu diserahkan kepada manusia atau perkara yang bersifat abstrak. Contohnya, kepada guru, kepada ibu, kepada masyarakat dan kepada masalah kemurungan. Okey, kita lihat langkah pelaksanaan intervensi ini. Sebelum aktiviti dijalankan, saya memberikan penerangan konsep tujuh serah. Kemudian saya menyediakan dua buah kotak iaitu kotak tujuh dan juga satu lagi merupakan kotak serah. Setiap pelajar menerima kad frasa nama secara rawak. Mereka perlu bergerak ke hadapan kelas dan memasukkan kad ke dalam kotak yang betul.
Selepas itu mereka berbincang secara berkumpulan, memberikan justifikasi tata bahasa dan menyemak jawapan bersama-sama. Pendekatan ini menjadikan pembelajaran lebih aktif kerana murid bukan sekadar mendengar penerangan, malah bergerak, berfikir dan berbincang secara kolaboratif. Okey, kita lihat kepada dapatan kajian ujian diagnostik. Hasil perbandingan sebelum dan selepas intervensi menunjukkan peningkatan yang jelas dalam penguasaan murid terhadap penggunaan kata sendi nama ke dan kepada. Ini membuktikan bahawa teknik tujuh serah ini berjaya membantu murid memahami konsep dengan lebih mudah dan mengurangkan kekeliruan. Dapatan kajian melalui pemerhatian pula, saya mendapati murid menjadi lebih aktif, kemudian mereka berani memberikan jawapan dan seronok mengikuti bersama-sama aktiviti inilah. Mereka dapat berbincang serta memberikan justifikasi terhadap jawapan yang dipilih. Ini menunjukkan bahawa pembelajaran secara kinestetik dan kolaboratif berjaya meningkatkan penglibatan murid dalam kelas. Manakala dapatan kajian secara temu bual pula, beberapa murid yang telah ditemu bual menyatakan bahawa teknik tujuh serah lebih menyeronokkan dan memudahkan mereka mengingat penggunaan kata sendi nama melalui formula tujuh ke dan serah kepada. Kesimpulannya, teknik ini bukan sahaja meningkatkan pencapaian, malah meningkatkan minat, keyakinan dan motivasi murid untuk mempelajari tata bahasa Melayu. Untuk cadangan penambahbaikan, beberapa cadangan telah dikemukakan, iaitu antaranya adalah mengintegrasikan teknik tujuh serah kepada platform digital seperti WordWall, Kahoot dan Jamboard supaya murid boleh membuat latihan secara kendiri. Kedua, mengembangkan konsep ini kepada subtopik kata sendi nama yang lain, contoh seperti di dan juga kepada. Pada ketiga, berkongsi amalan terbaik ini bersama guru-guru bahasa Melayu di Kolej Vocational Kelang supaya lebih ramai pelajar mendapat manfaat daripada teknik ini. Kesimpulannya, kajian ini membuktikan bahawa teknik tujuh serah berjaya meningkatkan penguasaan penggunaan kata sendi nama ke dan kepada, di samping meningkatkan penglibatan aktif murid dalam pembelajaran. Pendekatan yang ringkas, mudah diingat serta berbentuk pembelajaran aktif amat sesuai diaplikasikan kepada pelajar TVET yang lebih cenderung kepada pembelajaran secara praktikal. Harapan saya agar teknik ini dapat dijadikan sebagai salah satu amalan terbaik dalam pengajaran tata bahasa Melayu di institusi TVET maupun sekolah. Okey, ini adalah senarai rujukan yang telah saya rujuk. Okey, setakat itu sahaja pembentangan daripada saya. Sekian, terima kasih.